Weh, serius lah. Aku ni intercom ni tak tutup weh. Aduh. Jadi intercom yang aku pakai ni adalah intercom daripada T-Nicer G1 Ultra. Hari tu aku dah review dah. Jadi aku nak bagi tahu tentang dia punya battery life. So untuk pengetahuan, sejak aku dapatkan T-Nicer punya intercom ni, aku tak pernah lagi charge tau. Dan dah 2 kali dah aku tinggal helmet aku dalam kereta, intercom ni tak tutup semalaman. Aku punya kegunaan untuk intercom ni hanya dengan lagu dan juga intercom dengan kawan lah. Kalau Syazwan Vlog dia bawa helmet yang ada T-Nicer ni, aku akan connect dengan dia lah. So next video aku akan share pasal intercom ni padu tak padu. So far aku dah pakai, dah test dengan Syazwan hari tu, dalam 120 kmh tu masih lagi boleh dengar lah. Jadi apa yang mengejutkan aku adalah dia punya battery life. Battery life boleh tahan lama juga geng. Passion. Untuk nak charge intercom T-Nicer ni, dia sekejap je, dalam sejam kot dah full lah aku rasa. Okay, so nanti aku akan test charge apa semua. Nanti next video aku share lagi pasal T-Nicer ni. Kalau ada soalan boleh tanya dekat bawah. Kalau nak beli, link aku sediakan dekat bawah. Okay, kita jumpa di next video. Bye bye, ciao.